Hari ni Uncle nak share sikit tips macam mana kita nak adjust itu kerusi untuk Vios, Yaris dan juga Veloz yang jenis manual punya lah. Sebenarnya senang saja. First kita mau adjust punya adalah sebelah sini punya lah. So kita adjust dia punya itu adjusting setting di sebelah sini. Kita kena buat macam ini. Tengok buat macam ni. Nampak? Kita boleh ke depan dan juga ke belakang. Ini macam adjust. Alright. Lepas itu, kita nak adjust, kita sandar, mau belakang sikit ke depan sikit, kita adjust di sebelah sini. Sini ada dua punya, nampak? So, kita adjust di sebelah sini, kita tarik, then dia boleh ke depan dan juga ke belakang. Lepas tu, last, yang paling penting, tapi banyak orang tak tahu juga, ialah adjust dia punya itu seat height. Nak bagi rendah ke tinggi, kita adjust di sini ya. Macam ni adjust. Kalau awak nak bagi tinggi, so awak tarik dan lepas. 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 Nah, tengok dia makin lama makin tinggi. Kalau awak nak dia turunkan itu seat, kita tolak dan lepas. Tolak dan lepas. Tolak dan lepas. Tolak, 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 tolak. Tengok makin lama makin rendah lah. Begitulah cara-cara macam mana kita mau adjust Toyota Vios, Yaris dengan Veloz punya itu seat position. Saya adalah Uncle Lim yang jual kereta Toyota baru. So kalau anda nak beli kereta Toyota baru, jangan lupa cari Uncle Lim. Untuk sesiapa yang belum follow Uncle Lim, klik sini kasih follow sikit. Thank you.